Okey. Jadi kita nak masuk kepada inna wa akhawatuha. Ini tajuknya. Inna wa akhawatuha. Okey. Inna wa akhawatuha sittatu ahruf. Inna wa akhawatuha sittatu ahruf. Uzkurha ma'at tamsil. Uzkurha ma'at tamsil. Okey, ada saya tanya dalam grup besar SMU yang 1025 orang tu. Saya tanya, sebutkan. Saya tanya soalan ni lah. Inna wa akhawatuha sittatu ahruf. Uzkurha ma'at tamsil. Kamu 1000 orang, saya tanya berapa lama barulah ada jawapan. Yang setengahnya tak reti nak type Arab sebab dia punya keypad tu tak ada Arab. Dia punya keypad tu tak ada Arab. Sebulan dah dia jadi ahli grup tu, dia tak ada usaha pun untuk belajar dengan orang macam mana nak guna keypad Arab. Padahal macam nak guna keypad Arab, pergi cari je dekat TikTok ke dekat mana, type kat situ bagaimana cara gunakan TikTok. Bagaimana cara gunakan keypad Arabic. Mesti ada videonya. Tapi tak ada usaha sehingga tak dapat jawab lah soalan-soalan yang Ustazah bagi pun tak dapat jawab. Lepas tu saya cakap, tulislah dekat kertas. Lepas tu hantar gambar pun tak jawab juga. Tak apalah. Okey, sekarang ni inna wa akhawatuha sittatu ahruf. Inna, anna, 2 dah. Inna, anna. Walaupun benda yang sama tapi dia berbeza baris. Inna, anna. Lepas tu ka'anna, lakinna. Ada kaf kan. Mudah nak ingat. Kita buat sekali dekat-dekat. Ka'anna, lakinna. Kemudian yang ada lam-lam ni. La'alla, laita. La'alla, laita. Macam tu. Jadi, uzkurha ma'at tamsil. Sebutkan 6 tu dengan contohnya. Kalau soalan macam ni, dia 6 markah. 6 markah. Setengah, jadi 6 markah. Macam tu. Inna Zaidan qaimun. Okey, kalau kamu print nota, ada kertas nota ni di tangan kamu sekarang, kamu kena tulislah baris ni, qaimun. Ustazah masa buat buku ni, Ustazah tak letak baris sangat. Sebab nak bagi kamu tumpu masa guru mengajar, kamu letak baris. Inna Zaidan qaimun. Ya, Inna Zaidan, letak baris 2 kat sini, qaimun. Sebab lepas inna ni, Zaid ni terus kena fathah. Inna Zaidan. Dan sebab dia jadi isim inna kan. Lepas tu qaimun ni menjadi khabar inna, dia jadi marfu'un. Kemudian anna. Asyhadu an la ilaha illallah. An la ilaha illallah. Dia kan, orang yang tak belajar betul-betul, dia mengucap 2 kalimah syahadah tu, boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuba tulis kalimah syahadah. Dia tulisnya lentang pukang. Sebab dia tahu ucap je, dia tak tahu eja macam mana. An tu nak buat macam mana? Asyhadu an la ilaha, asyhadu an la ilaha. Nun ni tak berbunyi sebab ada lam kat sini. Yang ketiga, ka'anna Muhammadun asadan. Ya? Ka'anna, betul ke ni? Ka'anna Muhammadun asadan. Betul ke baris ni? Ka'anna Muhammadan asadun. Tolong betulkan. Salah. Ka'anna Muhammadan. Sebenarnya Ustazah masa buat buku ni, Ustazah ada upah satu orang sahabat Ustazah. Sebab bila saya yang tarik benda ni, saya yang semak, saya yang semua sekali. Kadang saya tak jumpa salah saya kat mana. Lepas tu boleh tak saya nak minta khidmat awak, tolong betulkan apa-apa yang saya salah. Kadang kita menaik tu macam lalai. Kita lalai.
Jadi sekarang ni Ustazah baru jumpa ka'anna Muhammadun ni salah. Kena eja macam ni tengok Ustazah type ni. Ka'anna Muhammadan. Ustazah letak baris. Ka'anna Muhammadan. Salah baris. Okey. Macam ni. Ka'anna Muhammadan asadun. Okey. Betul. Okey, macam tu. Itu baru betul. Dia tertukar tu. Menaik tu tengah khayal. Lepas tu minta orang betulkan, orang tak nampak pula tempat tu salah. Okey. Salah. Jadi ka'anna Muhammadan asadun. Boleh? Boleh tak? Tulis sekali dengan contoh ke Ustazah? Yelah, tulis sekali dengan contoh sebab arahan soalan ni. Ni Ustazah tunjuk dekat soalan ni. Nampak tak? Ya, Ustazah tunjuk dekat soalan tu. Ni, dekat soalan ni. Ma'at tamsil. Ma'at tamsil ni dengan contoh. Kalau tak ada, dia suruh sebut. Inna wa akhawatiyatu ahruf uzkurha. Uzkurha macam yang Ustazah tanya dalam grup itu. Dalam grup besar SMU tu. Saya tanya uzkurha. Ustazah tak suruh letak ma'at tamsil. Dengan contoh tak ada. Jadi uzkurha sebut 6 ni je lah. Tak payahlah bagi contoh. Tapi kalau dalam SMU nanti, Ustazah tak tahu keluar soalan ni ke tak. Lepas tu, dia keluar soalan minta 6 ahruf ni, dia dengan tamsil ke tak, Ustazah tak tahu. Tapi, soalan yang keluar sebelum ni, ada yang macam ni. Ada yang macam ni. Okey, kemudian lakinna ni ka'anna maksud dia bagaikan. Lakinna maksud dia aliyun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Ali tu dia kaya. Aliyun ghaniyun kaya. Ali kaya. Tetapi dia bakhilun. Ya. Lakinna contoh dia. La'alla ni mudah-mudahan, moga-moga. Dia sama je la'alla dengan alaita ni. Maksud dia mudah-mudahan. Ya, nescaya, moga-moga, jawapan dia. Makna dia macam tu. Yang kelima ni la'allallaha. Letak baris. Sebab selepas la'alla ni mansubun bil fathah. La'allallaha yarhamuna. La'allallaha, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Merahmati maknanya mengasihi kita lah. Okey, kemudian yang keenam, laita ni mudah-mudahan juga. Maksud dia sama dengan la'alla, cuma laita ni penggunaan dia mudah-mudahan pada perkara yang mungkin berlaku dan perkara yang tak mungkin berlaku. Kalau la'alla ni tak boleh letak pada perkara yang tak mungkin berlaku. Misalnya orang tu kata mudah-mudahan waktu usia muda akan kembali semula walaupun sehari. Contohnya macam ni. Laita syababa ya'udu yauman. Okey, syabab ni kita nak letak baris apa? Syababa. Sebab selepas laita. Ya, selepas laita kena letak syababa. Laita syababa ya'udu yauman. Moga-moga zaman muda, zaman syabab, zaman remaja, ya'udu yauman. Kembalilah walaupun sehari. Dia dah beruban. Dia kata dengan mulut dia, laita syabab ya'udu yauman. Dia maksudnya harapan yang tak ada harap. Harapannya tak ada harapan. Tak akan mungkin berlaku lah. Kalau dah tua tu tak akan kembali lagi usia muda. Kan masa tak boleh diundurkan kan? Mustahil mengundurkan masa. Okey, kenapa lepas lakinnahu bukan fathah kat akhir? Okey, bijak soalan. Lakinnahu. Okey, lakinna ni, isim lakinna adalah mansub bil fathah kan? Jadi isim lakinna ni hu. Hu ni menjadi isim lakinna. Jadi bakhilun ni menjadi khabar. Ya? Jadi hu ni
Ustazah tulis kat sini sebagai al-ha'u. Al-ha'u iaitu hu tu lah. Hu tu menjadi isim lakinna. Isim lakinna. Ya. Dan bakhilun bukan isim lakinna. Bakhilun sudah menjadi khabar. Ya. Khabar lakinna. Khabar lakinna. Apa hukum khabar lakinna? Marfu'un. Marfu'un bi dhammah. Begitu. Jadi bakhilun lun dhammah sebab dia menjadi khabar lakinna. Ya, dia bukan isim lakinna. Kalau nak fathah dia menjadi isim lakinna. Tapi dalam ayat ni isim lakinna hu ni. Hu yang secuit ni. Hu ni dia jadi isim lakinna. Isim lakinna mansubun bil fathah kan. Jadi kalau al-ha' tu, al-ha' pada hu tu, disebut al-ha' itu kita nak i'rab dia macam mana? Kita i'rab dia sebagai isim lakinna mansubun bil apa? Bil fathah. Isim lakinna ni, okey, al-ha' tu, sorry. Kadang terkhayal. Okey, al-ha' tu baris depan sebab dia dhamir. Ya, sebab dia dhamir, betul. Al-ha' tu kita nak i'rab macam mana? Kita nak i'rab first, kita kena cakap dia isim lakinna. Itu halah dia. Sekarang ni, dhamir, sebab dia dhamir kan, dia tak boleh i'rab sebagai mansub. Dia tak boleh i'rab macam tu. Dia kena i'rab fi mahalli. Jadi isim lakinna fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in ismun lakinna. Macam tu cara i'rab dhamir. Cara i'rab ha tu. Kenapa hilang tulisan? Tu. Al-ha' tu nak i'rab dia adalah isim lakinna. Kita i'rab fi mahalli raf'in, bukan marfu'un. Ada beza. Kena i'rab fi mahalli raf'in sebab dia dhamir. Dia bukan perkataan biasa kan, dia pelik kan, dia kan sepatah ni dan dia bergayut dengan lakinna kan. Kalau perkataan yang tamam macam bakhilun ni kan, dia tak bercampur dengan lakinna, dia kena space dekat sini kan. Perkataan dia terasing, tak bersambung dengan ni. Sebab hu ni dia tak boleh duduk sendiri, dia kena tumpang lakinna, dia kena bersambung kat situ sebab dia dhamir. Maka bila dhamir, cara i'rab dia macam ni. Isim lakinna fi mahalli raf'in, isim lakinna. Macam tu lah. Isim lakinna tu tulis sekali je tak apa. Isim lakinna fi mahalli raf'in. Okey? Boleh faham? Kemudian laita syababa, tadi dah tahu ya, laita syababa. Syababa ni menjadi isim laita. Jadi kalau kita la'allallahu yarhamuna, kita buat laitallaha yarhamuna, betul. Betul. Sebab laita ni boleh guna dua-dua, iaitu perkara yang mungkin dan perkara yang kat bawah ni yang tak mungkin berlaku. Masya Allah. Bakhilun saya cakap apa? Fi mahalli raf'in khabar. Bukan fi mahalli nasab. Alah, sorry. Ya Allah, boleh tak kita betulkan? Tak boleh. Okey, saya tulis balik al-ha'. Ya Allah. Dia bukan fi mahalli nasbin, tak? Al-ha'. Betul, fi mahalli nasbin. Saya tukar dengan bakhilun. Okay, sorry. Saya tulis balik. Al-ha'u. Okay, al-ha'u. Isim, i'rab semula, bukan tadi. Isim. Okay, betul. Betul siapa tu? Tadi Asma ya. Asma. Isim lakinna, kita kena i'rab dia fi mahalli, tak boleh i'rab dia mansub. Fi mahalli nasbin, kan isim lakinna. Terima kasih yang betulkan Ustazah. Fi mahalli nasbin. Macam tu je.
Macam tu je i'rab hu tu. Hu tu kita tulis sini al-ha ya. Kita tulis sini al-ha. Isim lakinna fi mahalli nasbin. Sebab isim lakinna kan bila khabar bakhilun tu barulah marfu'. Okey. Terima kasih Asma. Boleh betulkan balik tak? Boleh betulkan balik tak? Sekali lagi, lakinnahu ini adalah isim lakinnah. Kita sebenarnya belum sampai tempat i'rab lagi, tapi kita i'rab kat sini. Isim ha ni sebagai isim kepada lakinnah ni. Sebab lepas lakinnah ni, ha ni terus kan. Jadi dia menjadi isim kepada lakinnah fi mahalli nasbin. Bakhilun khabar lakinnah. Okay, bakhilun saya tulis kat sini. Bakhilun. Bakhilun. Dia menjadi macam ni, dia menjadi khabar. Bakhilun menjadi khabar lakinna. Khabar lakinna marfu'un. Betul tak Asma? Marfu'un. Bi dhamma. Betul tak Asma? Ya? Betul dah kan? Okey. Boleh pergi soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Nanti kalau ada ustazah tersilap, kan ustazah tersasul. Biasa tersasul begitu. Okey? Nanti tolong ingatkan. Bayin ma'ani inna wa akhawatuha. Terangkan maksud tiap-tiap inna wa akhawatuha tu. Kemudian ada soalan lain lagi. Uzkur akhawat inna ma'a zikri ifadatiha. Okey, satu cara dia soal dalam soalan SMU dia tanya macam ni. Bayin ma'aniya inna wa akhawatiha. Terangkan makna, terangkan maksud inna wa akhawatiha. Inna dan akhawat dia 6 tu. Kadang-kadang dia datang soalan macam ni. Dia maksud dia sama je. Uzkur akhawatu inna ma'a zikri ifadatiha. Ifadah ni samalah dengan ma'ani. Jangan cakap ustazah tak beritahu. Ifadah ni samalah dengan ma'ani. Mungkin dia datang soalan macam yang pertama, mungkin dia datang soalan macam yang kedua. Uzkur akhawat inna ma'a zikri ifadatiha ma'a zikri ma'aniha. Maksud dia. Okey, ada juga dia tanya macam ni. Uzkur akhawat inna ma'a bayani ma'aniha. Macam tu. Jadi tiga-tiga cara soalan dia sama saja. Iaitu dia nak suruh kita terangkan inna dengan adik-beradik dia 6 orang ni. Terangkan makna dia. Apa dia. Kemudian dia tak ada minta kat sini ma'at tamsil kan. Tapi ustazah bagi ma'at tamsil. Ustazah bagi ma'at tamsil. Okey, cuba kita tengok sekarang 6 beradik ini. Okey, cuba kita tengok 6 beradik ini. Inna, anna, dua-dua itu litaukid. Litaukid. Dua-dua tu litaukid. Jadi, inna Muhammadan muallimun. Araftu annakum mujtahiduna. Araftu annakum mujtahiduna. Ya, araftu annakum mujtahiduna. Okey, ni ustazah ambil buku dan ustazah akan betulkan apa yang tersilap di dalam buku. Mujtahidina ustazah buat kan? Araftu annakum mujtahiduna, bukan mujtahidina. Saya nak betulkan ni. Inna wa akhawatuha. Mujtahiduna. Okey, mujtahiduna. Araftu annakum mujtahiduna. Saya tarik kat sini kamu tiru
Mujtahiduna. Betul tak Asmat? Betul tak Asmat? Mujtahiduna. Ya Allah. Salah eja. Mujtahiduna. Mujtahiduna. Okey, terima kasih Asma. Okey, sekarang ni araftu annakum mujtahiduna. Cuba tengok kat mesej saya tulis tu. Yang mujtahidina ni silap taib. Okey, sekarang ni anna kan? Anna contoh dia araftu annakum. Okey, kum ni menjadi isim anna. Jadi mujtahiduna menjadi khabar anna. Sebab itulah dia kena ada waw nun. Dia tak boleh letak ya nun. Ya nun tu jadi mansub. Okey, dia jadi kena letak waw nun. Mujtahiduna. Okey, itu contoh dia. Lepas tu ka'anna li tashbih. Ka'anna ni maksud dia bagaikan. Ya, ka'anna maksud dia apa? Ka'anna maksud dia apa? Ka'anna maksud dia apa? Ka'anna maksud dia dalam bahasa Melayu ialah bagaikan. Bagaikan. Macam tu. So, petak tengah tu apa? Petak tengah tu lah yang dia nak makna. Al-ma'na. Petak tengah ni. Ni dia jawapannya. Dia suruh sebut inna, 6 beradik dan ma'azikri ifadatiha. Inilah ifadah dia, inilah makna dia. Ni jawapan. Yang kat sini, kalau sini dia bagi 6 markah kan. Yang ni setengah, kamu bagi makna dia setengah markah lagi. Ka'anna kamu bagi tashbih ni, ka'anna setengah markah, tashbih setengah markah. Kalau kamu mampu sebut saja, kamu tak bagi tahu makna dia, jadi kamu dapat setengah, dapat 3 markah je lah 6 beradik tu. Ya? Okey, ka'anna at-tashbih maksud dia bagaikan. Ka'anna al-ustadha bahrun, bukan bahran. Betul tak Asma? Ya. Ka'anna al-ustadha bahrun. Jadi ayat dia macam ni, Ustazah betulkan. Ya. Ka'anna. Sekejap nak tukar huruf. Tadi kan tulis Rumi. Okey. Ka'annal ustadha bahrun. Macam tu. Ka'annal ustadha bahrun. Bukan alif. Alif tu tak ada. Sebab ustadha menjadi isim ka'anna kan? Ka'anna kan? Okey, maksud ka'anna ialah li tashbih. Ka'anna bagaikan ustaz itu bahrun, laut. Okey? Kemudian lakinna. Boleh pergi maksud lakinna? Lakinna ini maksud dia lil istidrak. Lil istidrak maksudnya untuk menafikan. Untuk mengecualikan, menafikan. Okey. Aliyun wasimun lakinnahu kasulun. Betul. Yang ni betul. Ini tak ada yang salah. Aliyun wasimun. Ali tu handsome. Kalau kamu cari apakah maksud handsome? Saya ni handsome. Apa handsome dalam bahasa Arab? Inilah wasimun. Ana wasimun. Ana rajulun wasimun. Ada tak pernah awak dengar buah tamar ni, buah kurma kan, Yusuf Tayyub tu kan, wasim. Wasim tu maksud dia segak. Kalau orang Kedah kata segak. Segak tu handsome. Aliyun wasimun, Ali tu handsome, lakinnahu tapi dia kan kasulun. Dia ni pemalas sikit. Pemalas. Tak nak lah, kalau handsome tu mesti rajin. Saya rasa kalau orang handsome mesti rajin. Kamu handsome tak? Kamu handsome tak? Mana Amirul? Mana tu? Tak. Okey.
Siapa yang handsome ni? Contohnya begini, kalimah taukid tu maksudnya penegasan. Ya, maksudnya kalimah inna annati gunakan taukid, ya, taukid penegasan. Macam bersungguh-sungguh. Betul penegasan? Maksud contoh nombor 1, sesungguhnya Muhammad seorang guru lelaki. Inna Muhammadan mu'allimun. Betul. Betul kan Ustazah? Betul. Betul Asma. Okey. Kemudian la'alla makna dia litamanni. La'alla makna dia litamanni. Tamanni maksudnya impian. Impian. La'alla Allah yaghfiruna. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita. Kemudian laita ni maksud dia litaraji. Litaraji ni maksud dia harapan. Harapan. Laita ni maksud dia harapan. Jadi contohnya ialah laita zamana tufulati ya'udu. Laita kenapa zamana? Sebab dia isim laita lah. Isim laita mansubun bil fathah. Zamana kenapa begitu? Zamana kenapa begitu? Kenapa zamana tidak zamanu? Sebab zamana, okey, sebab saya type kat sini. Sebab zamana, ya, sebab zamana itu adalah isim laita. Isim laita. Mansubun bil fathah. Nampak tak fathah tu? Siapa tak nampak fathah? Cepat bagi tahu saya. Siapa tak nampak fathah? Sebab zamana tu, okey, zamana itu isim laita. Isim laita macam isim inna lah. Samalah sebab dia adik-beradik dia kan. Isim inna, isim ka'anna, isim lakinna, isim la'alla, isim laita. Kedua, semuanya adalah mansubun. Zamana ini mansubun bil fathah ni. Gitu. Sebab tu dia baca zamana. Laita zamana tufulati. Maksud ayat ni, moga-moga zaman kanak-kanak, zamana tufulah. Kan ada lagu Palestin ke? Tufuli kan, tufulah yang kanak-kanak kan. Mudah-mudahan zaman kanak-kanak ya'ud, kembali. Ya'udu maksudnya yarji'u, kembali semula. Ada ke? Boleh jadi ke macam tu? Tak boleh jadi. Jadi laita ni lafaz dia untuk perkara yang boleh jadi dan perkara yang tak mungkin terjadi. Sepertilah zaman kanak-kanak akan kembali semula. Okey? Boleh faham di situ? Kita sudah hampir 1 jam belajar. Okey, 1 jam belajar dan kita akan rehat 5 minit. Kita bagi take 5. Rehat 5 minit. Kita rehat 5 minit. Okey, kamu boleh pergi minum air ke, apa ke, buat senaman-senaman. Rehat 5 minit.